Doktor, saya seorang pesakit buah pinggan. Kononnya lah kan. Tahap 3. Apa maksud dia? Chronic kidney disease, Aha. dia ada 5 peringkat. Peringkat pertama, kedua, 3, 4 dan 5. Peringkat ni kita bahagikan berdasarkan kepada peratusan fungsi buah pinggang. Peringkat yang terakhir adalah peringkat yang ke-5. Kelima. So ke-5 ni, bila mana peratusan tu kurang dari 15%. Dari pembahagian dia. Peratusan fungsi yang tinggal. Peratusan fungsi. Dia sebenarnya bukanlah peratusan. Dia dalam bentuk, dia terpanggil EGFR ataupun Estimated Glomerular Filtration Rate. Tapi lebih senang kalau kita terangkan dalam sebagai peratusan. So peringkat terakhir, dia tahu apakah rawatan dia bila buah pinggang rosak. Bila buah pinggang rosak, selalunya dikaitkan dengan dialisis. Betul. So peringkat orang yang kena rawatan dari situ, peringkat yang ke-5, bila mana peratusan kurang dari 15%. Ni nak menjawab soalan tadi. Peringkat ke-3 tu apa maksudnya? So peringkat ke-5 tu orang kena buat rawatan bila buah pinggang rosak lah. So peringkat ke-3 ni peringkat yang belum sampai buah pinggang betul-betul rosak, tapi peratusan dia di antara kurang daripada 60%, tetapi lebih daripada 30%. Jadi kalau ada peratusan, kalau peringkat 1, 2, 3, 4, 5 kan, apa yang kesannya ke atas pesakit tu sendiri? Kan, maknanya kalau peringkat 1 tu biasanya pasien okey lagi tak selalunya. Dia ada gejala-gejala dah tak masa tu, atau pesakit sebenarnya tak sedar pun apa yang berlaku. Peringkat kesihatan buah pinggang ni yang 1, 2, 3, 4, 5 ni biasanya tidak ada tanda-tanda. Pasien tak rasa apa-apa. Cuma bila peringkat ke-4, penghujung ke-4 dan ke-5 lah baru ada tanda-tanda. Baru ada simptom-simptom dia lah. Okey.